Pernah tak anda terfikir macam mana seseorang yang sembah banyak Tuhan, tapi pada masa yang sama dia juga percaya pada satu Tuhan pencipta yang Maha Agung? Bunyinya macam mustahil kan? Hari ini kita akan bongkar percanggahan yang sangat menarik ni. Sejak zaman berzaman, kita sebagai manusia bila pandang langit, mesti akan terdetik dalam hati, siapa yang ciptakan semua ni? Siapa sebenarnya yang pegang kawalan? Soalan ni bukan benda baru, ia sebahagian dari naluri kita, satu pencarian yang memang dah ada dalam diri setiap orang. Okey, untuk faham misteri ni, kita kena undur sikit ke masa lalu dan tengok satu contoh yang paling jelas. Masyarakat musyrikin di Mekah sebelum zaman Nabi Muhammad. Kepercayaan mereka inilah yang pegang kunci kepada jawapan yang kita cari. Ini bahagian yang selalu buat orang pening kan? Dekat satu sisi, diorang sembah berhala. Tapi dekat sisi lain pula, diorang akui wujudnya satu Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, macam mana dua benda ni boleh wujud sekali? Jom kita siasat. Buktinya, bukan calang-calang. Ia datang terus daripada Al-Quran. Bila ditanya siapa yang cipta langit dan bumi, mereka dengan yakin akan jawab, Allah. Ini tunjukkan, walaupun amalan mereka tu syirik, jauh dalam lubuk hati mereka tahu siapa pencipta yang sebenar. Jadi, cuba bayangkan macam sebuah piramid. Dekat bahagian bawah piramid tu, ada banyak tuan-tuan kecil yang mereka sembah. Tapi dekat puncak paling atas, hanya ada satu Tuhan yang paling agung dan maha berkuasa. Itulah gambaran kepercayaan mereka. Okey, jadi kat sinilah persoalan utamanya. Macam mana mereka boleh pegang dua kepercayaan yang nampak sangat bercanggah ni? Jawapannya bukan saja logik, tapi ia mendedahkan sesuatu yang sangat asas tentang fitrah kita sebagai manusia. Dan jawapannya ada pada satu konsep penting, Tauhid Rububiyah. Inilah kunci yang akan membuka segala-galanya, bukan saja tentang kaum musyrikin, tapi tentang naluri semula jadi kita sebagai manusia. Jadi, apa benda sebenarnya Rububiyah ni? Ia datang dari perkataan Rob yang bermaksud Tuhan, Tuan atau penguasa. Senang cerita, ia adalah kepercayaan bahawa hanya ada satu sahaja yang layak buat kerja-kerja Tuhan, iaitu mencipta, memiliki dan mentadbir seluruh alam ni. Jom kita pecahkan 3 teras ni. Pertama, mencipta. Hanya dia yang boleh buat sesuatu dari kosong. Kedua, memiliki. Langit, bumi dan semua isinya adalah milik mutlak dia. Dan ketiga, mentadbir. Dialah yang uruskan setiap pergerakan planet, setiap helaan nafas kita, tanpa perlukan bantuan sesiapa pun. Inilah intipati Rububiyah. Dan yang paling menarik, kepercayaan ini bukanlah sesuatu yang perlu diajar dalam kelas. Ia macam default setting kita sebagai manusia. Inilah yang kita panggil fitrah, satu naluri dalam diri yang secara automatik sedar akan wujudnya satu kuasa agung yang kawal segala-galanya. Sekarang, jom kita tengok sekejap macam mana Al-Quran sendiri mengesahkan lagi idea tentang fitrah dan rububiyah ni. Cuba kita tengok ayat ni. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ini adalah contoh pentadbiran atau tadbir yang paling jelas. Tak ada siapa pun, tak ada kuasa mana pun yang boleh bagi nyawa atau ambil nyawa. Ia adalah kuasa mutlak yang hanya dimiliki oleh Rob, Tuhan sekalian alam. Sekarang baru semuanya jadi jelas. Inilah jawapannya. Fitrah mereka tu mengakui rububiyah Allah, mengakui dia sebagai pencipta dan pentadbir. Sebab itulah, walaupun mereka sibuk sembah berhala, mereka tak pernah nafikan kewujudan Tuhan yang Maha Agung. Tapi, ini timbulkan satu lagi soalan besar kan? Kalau dah tahu dan percaya ada Tuhan yang Maha Agung, kenapa susah-susah nak sembah berhala? Apa fungsi semua patung-patung tu? Inilah bahagian terakhir dalam puzzle kita. Untuk apa semua berhala tu kalau pencipta yang satu dan agung tu dah diakui kewujudannya? Jom kita selesaikan persoalan terakhir ni. Jawapannya sebenarnya sangat ringkas. Bagi mereka, berhala tu semua bukan pencipta. Berhala tu cuma perantara. Ia macam jambatan untuk sambungkan mereka dengan Tuhan yang pada anggapan mereka terlalu agung untuk didekati secara terus. Dalam fikiran mereka, Tuhan yang Maha Agung tu terlalu jauh, terlalu suci untuk mereka yang biasa ni hubungi secara terus. Jadi, mereka gunakanlah berhala-berhala ni yang dianggap suci atau dekat dengan Tuhan sebagai orang tengah untuk sampaikan permintaan mereka. Bagi mereka, inilah jalan pintas supaya doa mereka didengari. Jadi, ini membawa kita kepada satu persoalan terakhir untuk kita sama-sama fikirkan. Kalau setakat mengakui ada satu pencipta itu adalah fitrah semula jadi, sesuatu yang kaum musyrikin pun ada, maka di manakah sebenarnya iman itu bermula? Apa yang membezakan antara sekadar tahu dan benar-benar beriman?